Saya tak boleh kenal pasti legasi saya. Itu terpulang kepada orang lain lah. Apa mereka menghargai apa juga yang telah saya lakukan. Yang saya boleh kata ialah di masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, 22 tahun, di masa itu Malaysia tumbuh dengan pesat. GDP kita 8% setiap tahun. Jadi dengan itu, daripada sebuah negara yang undeveloped, tidak terbangun, sudah jadi negara yang separuh bangun, iaitu middle income. Jadi itulah yang berlaku di masa saya jadi Perdana Menteri. Bukanlah kerana saya sangat, tapi kerana kita ada dasar-dasar yang kita tentukan dan kita laksana.